Harta pusaka mak kata bagi sama rata tu ayahmu tu. Ataupun mak tu kata kalau aku mati kat gigi, harta bagi sama rata. Faham? Jawabnya tak wajib ikut mak. Faham tak? Kerana Allah sudah bahagikan. Faham tak lagi? Bahagian masing-masing dalam Quran. Mak ada hak ketika harta tu menjadi harta dia. Dia nak bagi anak dia tu tanah ni, nak bagi anak kepala lembek, tanah dia kat sini, nak bagi anak kepala usaha, tanah ni nak bagi anak dia burung. Tu boleh. Kerana tu harta dia masih hidup. Bila dia mati bukan harta dia. Ingat harta manusia bila meninggal dunia jadi hak Allah. Tak jadi hak waris. Kita ilmu kita ngaji hak waris tak? Tak. Jadi hak Allah. Bila jadi hak waris? Nanti dulu ada 3 peringkat. Lepas jadi hak Allah, maka kena tunai. Yang pertama, segala hutang agama. Ada tak pergi haji? Tak pergi haji. 3,000 per orang pergi haji. Zakat ada zakat. 2 kali tak bayar zakat. Zakat simpanan. Bayar. Sesat. Yang kedua, hutang sama manusia. Dia ambil barang kedai. Orang kedai ucik tak ada. Ayah mu ada hari tu sekali ambil yoyo dah ayah. 3 riyal. Cabut 3 riyal. Contoh. Habis dah bayar hutang Allah, hutang manusia. Baki tu baru jadi hak waris. Baru boleh waris pandai-pandai. Aku tak setuju. Aku tak kenang. Baru boleh. Ni dak ayah baru mati. Aku dah setuju. Hatukmu. Hak Allah tu masa tu. Tu hati suka dengar. Faham lagi? Bila jadi hak kita baru boleh. Baik. Tak setuju. Siapa tak setuju? Tak ada masalah. Tapi kalau semua waris bersetuju, maka boleh dibahagikan sama banyak. Faham lagi? Semua waris. Maknanya kalau tak mau nak bagi dengan faraid, boleh. Itu yang afdal. Allah sudah bahagikan orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3 ikut habuan faraid. Tapi kalau semua waris bersetuju, maksud waris ini yang terima saka. Hak tak terima saka lagi jauh. Faham tak? Dia saja. Semua setuju. Sama rata. Contoh, seorang tak setuju. Saya tak setuju bagi sama rata. Faham tak lagi? Faham lagi? Contoh, saya seorang tak setuju. Maka siapa yang bersetuju bagi sama rata selepas dibahagikan bahagian dia mengikut faraid.